Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih kerana like dan subscribe. Hai, Assalamualaikum Malaysia. Welcome back to my channel. So first of all, terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel YouTube aku, dan terima kasih sangat-sangat kepada yang sentiasa support video kecil aku ini walaupun tak seberapa lagi, tapi terima kasih sangat-sangat. Aku hargai sangat-sangat support daripada korang. So seperti biasa, kepada yang tidak mengenali aku lagi, nama aku Nadia Kas, boleh juga panggil Nadia. Dan kepada yang dah mengenali aku dan subscribe aku, terima kasih sangat-sangat. Sebenarnya hari ni, seperti yang korang baca di thumbnail dan juga title yang aku buat, hari ni aku nak pergi kedai RM2. Aku nak beli sedikit barang dan aku macam nak tunjuk kat korang lah apakah barang-barang yang best-best kat kedai RM2 ni. Aku memang suka sangat shopping kat kedai RM2 ni sebab barang dia bukan sahaja murah, tapi dia ada pelbagai jenis barangan rumah, makanan, barang elektrik tak ada, macam perkakas rumah ataupun macam apa yang nak cari kat tempat lain. Kat kedai RM2 memang dah ada semua benda. Korang nak beli apa memang dah ada. Korang nak beli berus ke, korang nak beli getah rambut ke, nak beli kasut stokin, semua murah-murah. Harga dia dalam RM2.40 je. Dulu naik RM2.60. Orang bising, dia turun balik 20 sen. Jadi RM2.40. Jadi tanpa membuang masa dan membuang tabiat, aku sebenarnya nak cerita kat korang juga. Aku sebenarnya sakit tekak weh. Aku punya tekak ni kena tonsel. Tonsel aku bengkak lah cerita dia. Sebenarnya tepi dua, kan kita punya tengah-tengah tu ada langit kan. Nah, ni langit, ni tempat kita nak masukkan makanan lah dalam mulut kita. Dalam mulut pula. Masukkan makanan lah ke tekak kita. So tepi dua ni ada panggil tonsel. So bila membekak, dia jadi macam merah-merah macam tu lah. Kalau korang demam, memang doktor akan cek tekak korang dulu nak tengok ada tonsel ke tak. Dan doktor akan bagi antibiotik. Masalahnya aku ni degil. Aku tak pergi lagi klinik. Jadinya aku merana sakit tekak. Nak telan Leo pun sakit. Aku ada suluh-suluh lah. Aku punya tekak ni macam okey je. Macam tak adalah teruk sangat. Aku kena pergi klinik juga. Weh, memang sakit weh. Suara aku memang okey. Aku memang energetik. Tapi hakikatnya memang aku rasa nak demam sekarang ni. Aku rasa nak demam. Dalam 2-3 hari lepas memang aku nak buat video baru. Tapi memang aku tak ada mood sebab aku sakit sangat. Dan lepas tu sakit nak tekak ni. Tapi hari ni aku terpaksa lah juga buat juga untuk korang kan. Korang nak tengok video aku lagi kan. Terima kasih lah pada komen-komen yang support aku cakap, Kak Nadia buat lagi video, jangan putus asa. Sebenarnya Kak Nadia dapat 100k button play. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Nadia sebenarnya tak pernah terfikir lagi untuk buat sampai tahap macam tu. Memang suka buat video, edit video dan menghiburkan orang tu saja. Sekiranya Nadia achieve benda-benda tu, alhamdulillah, itu adalah bonus lah untuk Nadia sendiri. So korang tanpa membuang masa, Nadia, jom kita pergi ke kedai RM2. Kat situ, kedai RM2 belakang ni je, Nadia parking tepi ni. So nampak tak warna merah tu? Nampak tak? Kalau korang nampak, nampak tak warna merah tu? Itulah kedai RM2 dia. So jom kita pergi. So korang, aku dah sampai kat kedai RM2. Nak beli biskut, aku nak beli tisu basah satu. Ini favourite aku ni. Okay korang, aku suka jajan. Aku beli banyak-banyak lah jajan. Korang ingat tak yang ni jajan masa kita kecil-kecil? Yang ni pun. Korang ingat lagi tak? Sebenarnya aku nak cari air yogurt sebenarnya. Tapi ada yang Thailand tu je lah. Yang lain tak ada lah. Tekak aku ni sakit weh. Tekak aku kena tonsel. Cup yogurt terus. Comelnya Bandung Cup. Wow. Ada Musang King durian nugget coklat. Coklat Musang King. Kita try.
korang nampak tak ada jelly bean, coklat-coklat kat sini? Banyak weh, serius banyak. Ni jenama Bigfoot. Lama weh aku tak makan, serius sedap ya. Gula-gula coklat susu ni. Korang tengok ni. Dia macam botol susu, macam puting susu. Tapi gula-gula dalam dia. Tengok korang, macam-macam ya korang. Gula-gula dekat sini. Korang nampak tak korang? Ni gula-gula gummy candy piece orange. Tengok bentuk dia macam buah orange yang tambah Cina. Dia buat bentuk macam buah orange. Burger Yupi. Susu Farm Fresh. Kat sini kita ada konjac. Konjac ni apa Dia macam jelly. Oh, jelly berperisa. Wow. Korang ingat tak ni? Coklat zaman dulu-dulu ni. Zaman kita kecil-kecil dulu. Okay, jom korang, aku nak tunjuk bahagian atas pula. Comel lah sikat ni weh. Aku nak cermin lah satu. Scarf comel-comel juga scarf. Cantiknya. Yang mana ada anak perempuan yang getah rambut selalu hilang, beli je kat kedai RM2 ni, tak rugi. Macam design ada. Siap ada bekas lagi. Kau tengok tu sampai ke ujung sana ada. Klik rambut dia cantik. Kerongsang pun ada. Frame gambar. Tu picture wall. Semua ada. Hello guys, welcome to my channel. Okay, hari ni kami bertiga ya, sebab Nadia tadi pergi seorang-seorang. Saya pergi seorang-seorang tadi beli barang. Budak ni kita kena buat unboxing makanan kedai RM2 tadi tu dengan diorang lah. Gitu cerita. So, tak sempat lagi nak rakam video, diorang dah buka satu. Okay, so Nadia akan tunjuk satu-satu barang yang Nadia beli tadi dekat kedai RM2 ni je sempat yang Nadia beli. Okay, so kita ada Yupi daripada Candy. Oh, Candy. Ni halalan Toyiban ya semua. Satu. Yupi burger. Diorang dah buka tadi. Ada nak tak? Okay, and then masih gitu. Biar Zora mama buka. Kita buka lah kaosnya. Ini dia Musang King punya durian nugget coklat. Nadia tak pernah tengok lagi makanan ni. Okay, nanti kita akan unboxing apa yang Adam buka tadi. Coklat durian lah. Buka je dah bau durian weh. Oh, sedap weh, macam aiskrim durian yang Nestle tu. So, packaging coklat durian ni kita rasa lah. Kuatnya bau durian dia. Sedap lah macam bau aiskrim durian tu. Bismillah. Mama, strawberry ada kat dalam. Coklat durian dua-dua tak nak. Macam tu lah. Kalau tak nak je black. Seterusnya kita ada Honey Yaku. Mama,
Flavor konjac jelly. Okay, ini dia apa? Konyaku. Okay, jom kita try buka ni. Dia macam jelly macam tu. Mama, Hmm. kecilnya. Mama, nampak ni kecil. Nampak tak? Dia macam jelly tu. Dia nak gunting sendiri. Gunting. Mama, Kan? Oh, nampak tak? Dia punya texture dia macam ni. Ya. okey. Woo. Kena basah. Wow, sedap. Lepas kita ada konjac jelly juga. Mama, Perisa peach. Mama. Oh, dia macam ni. Dia konjac jelly macam tadi. Yang ni dia bentuk macam ni pula. Mama, Ni. Mama, keempat. Seterusnya kita ada cocoa jelly. Perisa strawberry. Dia punya buka macam ni. Ya lah, jelly. Korang tengok dah, Nadia tak buka lagi, diorang dah buka dulu kat belakang. Okay, so yang ni dia punya packaging dia apa mana dah? Perisa Bandung. Oh, perisa lychee, rose lychee. Bandung lah, rose lychee kan? Rose lychee, perisa rose lychee. Bukan je lah. Mama tak ada sudu dah. Mama guna tangan je. Mama telur. Mama Balik ke snack. Ni anak Nadia dah buka dah ni, dah gunting dah. Okay, ni snack balls cheese. Dia perisa. Sorry tahu korang kalau Nadia mata ke sana sebab Nadia tak tahu kamera dia kat sini, tapi Nadia selalu lupa kamera di sini sebab Nadia selalu tengok muka Nadia. So nampaklah mata Nadia macam tak pandang skrin kamera. Dia rakam guna telefon je. Nampak tak mata melila-lila. Sedap. Nadia kan kalau lapar memang beli jajan je lah, kenyang sikit. So tadi Nadia beli ni tam-tam. Yang ni memang menggambar nostalgia lah masa Nadia kecil-kecil dulu. Inilah jajannya kita masa kecil-kecil dulu kan. Okay, tadi dekat kedai RM2 Nadia ada beli juga ni. Bekas ni untuk letak macam seasoning ke, letak apa-apa serbuk kari ke kan. Dia ada sudu dah dalam ni. So senang lah. Dia macam-macam pattern tadi ada. Nadia memang rambam mata sebenarnya, tapi Nadia pilih yang ni lah. Macam nude-nude sikit. Kan nampak kan? Warna nude-nude dan putih. Cantik lah sesuai dengan warna kat dapur Nadia tu. Tapi dalam banyak-banyak makanan yang dia beli tadi, ni lah win. Ni memang sedap gila weh. Serius korang kena beli tau. Kalau korang pergi kedai RM2 korang cari ni. First time Nadia jumpa tau. Coklat perisa durian. Musang King pula tu. Tadi bila buka memang, tapi dah hilang dah bau durian ni. Tadi buka semerbak weh bau durian dia. Macam aiskrim durian yang korang beli yang bekas biru tu, macam tu lah rasa dia. So guys, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Kita dah unboxing semua barang di kedai RM2 tadi. Tu je yang sempat Nadia beli. Next time kita pergi lagi lah kedai RM2 kan, macam-macam ada kat situ. Nadia akan buat lagi next video. So hope korang enjoy dengan video hari ini. Dan kepada adik-adik di luar sana yang dah start bersekolah balik kan, itu cuti raya Deepavali kan, dah start sekolah balik, selamat menjalani hari persekolahan dan selamat bercuti sebab esok hari Sabtu, cuti balik. Bye bye.